televisyen, dengan radio, akan semoga lama kelamaan dia menjadi satu kebiasaan. Jadi tak susah untuk saya. And another reason kenapa Melayu I fasih pun sebab I banyak lepak dengan kawan-kawan Melayu I, even sampai hari ni. So that's why dia kata I punya Melayu tak ada. So saya tak belajar bahasa Melayu dalam buku. Di situlah lama-lama cara cakap saya, ayat saya, perkataan saya akan jadi lebih biasa lah. Saya rasakan sebagai orang Cina, belajar bahasa ibunda kita Guys, kadang-kadang orang luar yang pertama kali datang ke Malaysia mudah membuat andaian hanya berdasarkan rupa seseorang. Bila nampak rakyat Malaysia berbangsa Cina, mungkin ada yang menyangka mereka kurang fasih bercakap bahasa Melayu ataupun lebih selesa menggunakan bahasa lain. Tapi jangan terkejut. Sekali mereka buka mulut dan mula bercakap bahasa Melayu, terus berubah tanggapan tadi. Bukan setakat boleh bercakap, malah ada yang begitu fasih, selamba dan logatnya memang kedengaran macam orang tempatan. Sebenarnya perkara ini langsung tak pelik kalau kita memahami bagaimana masyarakat Malaysia membesar dalam persekitaran berbilang kaum dan bahasa. Jadi jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan rupa. Mari kita dengarkan apa pula pandangan mengenai Malaysia kali ini. Teruskan menonton. Hai kawan-kawan saya Titi Tok. Siapa cakap orang Cina tak suka cakap bahasa Melayu? Salah. Saya ni lah orang Cina yang suka cakap BN tu. Okay, jangan lupa follow Amoy Chong ya. Saya akan sharekan makanan Malaysia dan cerita motivasi. Bye, see you in the next video. Ramai orang tanya saya, kenapa bahasa Melayu saya macam orang Melayu? Sejujurnya, saya rasa BM saya tak hebat sangat pun. Sebenarnya saya macam budak-budak Cina lain je. Masuk sekolah Cina, kawan-kawan pondok Cina, cakap bahasa Cina dalam rumah dengan family. Lepas tu masa sekolah menengah, saya masuk sekolah menengah yang kebanyakan kawan saya orang Melayu. Dari situ saya dapat lebih banyak peluang untuk cakap bahasa Melayu dalam hidup saya. Sebab masa tu hari-hari saya lepak dengan kawan Melayu, makan bersama-sama, pergi camp bersama-sama juga ni. So saya tak belajar bahasa Melayu dalam buku. Di situlah lama-lama cara cakap saya, ayat saya, perkataan saya akan jadi lebih biasa lah. Saya rasakan sebagai orang Cina, belajar bahasa ibunda kita memang penting. Tapi sebagai anak Malaysia, boleh cakap bahasa Melayu dengan baik, itu sebahagian daripada identiti kita. Dan saya amat bangga saya boleh cakap bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu saya boleh berkawan dengan kawan-kawan berbilang kaum lebih senang. Nama apa? Nama saya Fadil. Nama saya Idati. Nama saya Andika. Sekarang bekerja sebagai? Saya kerja sebagai penerbit. Sekarang saya kerja sebagai wartawan. Sekarang saya kerja sebagai penerjemah dan penyiar. Tak berapa tahun terlibat dalam pekerjaan berkaitan bahasa Melayu? Kalau saya jawab soalan ini, umur saya akan diketahui semua. Tapi tak apa, saya sudah kerja sini masuk tahun ke-24. Sudah 21 tahun. Saya sendiri pun tidak begitu percaya, tapi ini fakta. Setelah saya lulus dari jurusan pengajian bahasa Melayu di Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Beijing pada tahun 1998, dah masuk bekerja inilah 20 tahun lebih lah. Apakah perkara yang paling menarik semasa bekerja? Saya rasa bila kerja di Malaysia, yang paling menarik ialah bila beli barang tawar menawar dengan bahasa Melayu. Bila cakap bahasa Melayu dengan penjual di sana, boleh dapatkan harga yang lebih murah. Banyak kali saya perlu peluang ke Malaysia untuk membuat liputan lah. Saya rasa setiap kali saya ambil taksi, pembantunya tempatan selalu mereka hairan lah. Kenapa gadis muka Cina yang boleh berbahasa Melayu? Mereka lebih hairan lah apabila mereka tahu kerjaya saya ialah seorang wartawan. Saya belajar bahasa Melayu di sekolah, jadi semua bahasa baku. Waktu saya berada di Malaysia, kawan-kawan saya ada yang dari Kelantan, ada yang macam-macam negeri, berbagai negeri mengajar saya dialek. Contohnya, kalau kawan Kelantan mengajar saya Kelatih. Kalau kau pergi mana, kau bawa mana jang. Waktu di sekolah,
tak ada peluang belajar macam dialek macam tu. Apa kejutan budaya yang pernah alami semasa berada di Malaysia? Saya rasa ada perbezaan yang agak ketara dalam minum petang. Kalau di sini minum petang biasanya minum saja, minum teh, kopi. Tapi di Malaysia banyak hidangan atau masakan snack kuih muih yang dihidangkan semasa minum petang. Macam kuih lapis, onde-onde atau buat Melaka. Yang saya paling suka ialah kuih tepung pelita yang terbuat daripada kuih pulu dan santan. Saya sangat suka. Saya seorang yang sangat suka minum air panas. Tapi apabila saya di Malaysia, di mana-mana saya susah cari semua air yang tengah suhu biasa, mana mereka mau tambah ais. Pada musim panas di China, saya selalu pakai payung hanya untuk menghalang kulit saya daripada terbakar matahari. Tapi ketika saya dihantar kerja di Malaysia, saya pakai payung itu ketika berjalan-jalan. Ya, semua orang di saya mereka tengok macam tengok satu monster. Waktu saya di Malaysia, di satu pantai, saya dengan bini saya nak makan ketam. Malaysia kan kawasan tropik banyak ketam. Minta restoran untuk kukus. Terkejut. Dah okey. Mana-mana kukus. Malaysia banyak yang goreng atau panggang. Setelah kukus, saya minta juga. Terkejut. Juga makan dengan ketam. Apa fungsinya? Hasilnya untuk kuruskan badan ke? Saya tak. Di China, kebanyakan makan ketam memang kukus. Nak rasa dia punya rasa semua jadi. Itu yang dalam kenangan saya, yang mendalam. Ear in Malay call Dalila. Mouth in Malay call Buruk. Nose in Malay call Hidung. Head in Malay call Kepala. Eyes in Malay call Mata. Leg in Malay call Kaki. Yes. Knee in Malay call Lutut. Yes. Shoulder in Malay Bahu. Good job. Artinya dekat lagi. Artinya dekat lagi. And mostly you punya konten-konten tu adalah jarang berlaku yang mana seseorang wanita Cina yang betul-betul fasih bercakap bahasa Melayu. So basically macam mana you boleh ada fasih sangat cakap bahasa Melayu? Macam mana boleh fasih cakap bahasa Malaysia? Kena thanks dekat papa aku lah. Dia jadikan aku ni tikus makmal. Sebab kita ada 3 sibling. Orang paling last. So dia pun letak I dekat sekolah Melayu. Dia kata, kita duduk Malaysia, kita kena tahu bahasa Melayu. Tu bahasa kebangsaan kita. Then dia pun hantar dari sekolah, dia hantar kata, kalau dia boleh skor elok dalam bahasa Melayu, continue. Mana tahu kan, aku pun sekolah elok kan. Sambung. Terus Malay. Maksudnya ada beradik yang lain bukan sekolah kebangsaan? Diorang punya school setiap ada Indian, ada Chinese, ada Malay. Tapi for me, 100% fully Malay. The only one Chinese. Oh, wow. Sekolah apa tu? Kalau sekolah rendah, SK Ludah Jaya kat Kedah. After that kita pindah dekat Penang. So sekolah menengah dekat Bengkuang lah. Oh, SMK so semua memang lelaki dengan perempuan campur lah kan? Ada lelaki campur. Tapi semua Melayu. Semua Melayu. Wow, so orang lain tahu, I tak tahu. Who are you? Sebenarnya bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia dan digunakan secara meluas dalam kehidupan masyarakat. Sebab itulah ramai rakyat Malaysia berbangsa Cina boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik, terutama mereka yang membesar, belajar, bekerja dan bergaul dalam persekitaran masyarakat berbilang kaum. Malah bukan sesuatu yang luar biasa kalau seseorang boleh menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa ibunda mereka mengikut keadaan. Inilah realiti menarik tentang Malaysia. Jangan tengok rupa seseorang dan terus anggap dia tak fasih bahasa Melayu. Sekali dia mula bercakap, mungkin kita pula yang terkejut. Saya nak tanya tu, ada ramai orang tanya macam mana Datuk ni seorang Chinese kan pandai untuk cakap bahasa Melayu tu dengan sangat fasih tu. Tolong terangkan dekat kami semua seluruh jentera Barisan Nasional di Paya Mas ni tu. Takkan tu bagus? Tidak? Bagus tidak? Bagus. Okey. Sebenarnya
Kalau nak sebut benda macam tu, saya kena imbas balik kepada sejarah saya pula. Masa kecil. Sebenarnya Kesang, kalau kita tahu mana Kesang ya, Kesang merupakan satu kampung yang sebenarnya diduduki oleh orang-orang Melayu. Rumah saya dikelilingi jiran, semua jiran Melayu. Dan pada masa yang sama, ayah saya pula lokek. Saya kata dia lokek sebab rumah saya tak ada televisyen, rumah saya tak ada radio. Dia kata jangan buat apa-apa, belajar saja. Jadi kita ni budak kecil, nakal juga kan? Siapa yang tak nak tonton televisyen? Kita pun balik rumah, siapkan kerja-kerja sekolah, berpakat dengan mak, saya dah habis kerja sekolah ni, boleh saya keluar daripada rumah? Kata okey boleh, tapi diam-diam lah, jangan sampai diketahui oleh ayah. Dia okey, tak ada masalah. Dah keluar rumah, pergi rumah jiran, orang Melayu. Dah pergi rumah jiran, nonton televisyen, dengan radio, makan, semua kat sana. Lama kelamaan dia menjadi satu kebiasaan. Jadi tak susah untuk saya berbahasa Melayu. Saya memang bergaul lebih banyak dengan orang-orang Melayu daripada orang Cina. Kalau kita lihat pejabat kita, pejabat kita lebih ramai orang Melayu daripada Cina. Jadi itu memang tidak menjadi masalah untuk saya. Terima kasih. Wah, I tak sangka video ni naik FYP lah guys. Thank you so much for the like and follow. Thank you. And I excited though. I nampak banyak orang komen mereka ada best friend bangsa lain macam I. Yay, satu Malaysia. Okay, respond to your comment. High five bro. Bro kan, bukan sis kan. Nampak macam bro je. Sama, I pun SMK sekolah rendah dengan sekolah menengah. Lebih kurang 12 tahun I speak Malay dengan kawan-kawan Melayu I. So, I think that's one of the reason kenapa I punya Melayu fasih. And another reason kenapa Melayu I fasih pun sebab I banyak lepak dengan kawan-kawan Melayu I, even sampai hari ni. So that's why dia kata I punya Melayu tak ada slang Chinese sangat. So yeah, best tau lepak dengan kawan-kawan Melayu I. Mereka semua orang baik, lepas tu friendly, murah hati, suka membantu, bla bla bla. Lepas tu I belajar banyak pasal bangsa-bangsa mereka. Even sampai hari ni pun banyak benda I tak tahu lagi. Gitu. Sorry guys, when I excited kan I cakap banyak tau. So sorry. You all boleh komen kalau ada apa-apa soalan untuk I boleh jawabkan in next part. Okay? Thank you, bye. Imagine budak-budak Cina pakai tangan makan dekat kenduri. Tapi banyak orang akan kata, oh pandai yang mak cakap fasih, yang mak cakap bahasa Melayu. So macam mana you boleh fasih berbahasa kebangsaan? I think for that I have to balik kepada my old stories about my parents, especially my mom. Biasanya zaman-zaman dulu kan dia orang pakai messenger kan. So Yahoo Messenger ke? Yeah, Yahoo Messenger. Time tu imagine pakai komputer bukan laptop, komputer yang buat bunyi those kind of thing. Oh, okay. Yeah. Dial up, tengah buffering semua. So zaman tu my mom have a lot of Malay friend. Ramai kawan Melayu. So masa saya baby lagi, dia jumpa dekat Yahoo Messenger? Ya. Sebab my mom ada banyak pen pal. Macam okay, surat. dua-dua. Ya. So suri rumah kan, so tak kerja. Then apparently from there kita connected to a lot of Malay friends. Then funny story is that
my mom hantar kita, me and my adik-beradik semua ke sekolah kebangsaan sebab dia tak fasih bahasa Cina, dia tak reti baca, dia tak reti tulis. So Mandarin lah. Mandarin. So bila dengar kawan-kawan dia kata sekolah Cina ni banyak homework, dia takut and dia tak hantar kita pergi sekolah Cina. So kita apparently dihantar ke SK dan SMK and we are English educated lah. Yeah, and then kenapa kita boleh cakap means I can speak Mandarin. Sebab one day adik I yang lelaki tu balik rumah, dia cakap dekat mak I nak makan nasi dalam bahasa Cina. Biasanya kita pakai English je kat rumah, ataupun kita pakai dialect like Cantonese lah. Ni dia cakap Mandarin lah. Dia cakap Mandarin. Dia cakap 我要吃饭, I nak makan nasi. Then my mom, dia faham lah. my mom faham. Tapi tiba-tiba shock oh. Then dia pergi cari bapa I, dia kata anak you cakap Mandarin. So from there kita slowly learn how to speak Mandarin. That's why my whole family, adik laki I yang paling fasih lah in Mandarin. Macam you all kat rumah biasanya cakap Cantonese or English? Cantonese, English, bahasa, bahasa pun. Yeah, that's why kenapa masa dulu kecil-kecil bapa I buat business, so there are a lot of kenduri kita attend. Kita imagine budak-budak Cina pakai tangan makan dekat kenduri. So a lot of people macam banyak makcik-makcik, pakcik datang, pandainya pakai tangan. You know, a lot of people akan pergi ambil the. But you kat rumah biasa pakai chopstick kan? Yes. Tapi dekat kenduri ayah kita akan ajar untuk pakai tangan. Ayah you pun boleh pakai tangan? Ya, boleh. Semua. Whole family boleh. Inilah salah satu perkara yang kadang-kadang membuat orang luar tersalah sangka tentang Malaysia. Masyarakatnya mungkin berbeza kaum, budaya dan bahasa ibunda. Tetapi bahasa Melayu tetap menjadi salah satu bahasa penting yang menghubungkan rakyat dalam kehidupan seharian. Jadi, kalau nampak rakyat Malaysia berbangsa Cina bercakap bahasa Melayu dengan cukup fasih, sebenarnya itu bukan sesuatu yang pelik. Dan kalau menurut korang macam mana? Pernah tak korang tengok orang luar terkejut apabila mendengar rakyat Malaysia daripada kaum berbeza bercakap bahasa Melayu dengan begitu lancar? Tulis pendapat korang di ruangan komen ya. Sampai jumpa dalam cerita yang seterusnya hanya di Bang Aaron.